Assalamualaikum dan salam sejahtera, semua peminat bola sepak tanah air. Selamat datang ke Liga M Update, platform nombor 1 untuk semua cerita panas Liga Malaysia. Keputusan perlawanan, Minggu 15 Liga Super Malaysia 2025-2026, penuh drama, gol dan emosi. Dalam video ini, kami kongsikan kedudukan terkini, penjaring terbanyak, bantuan gol terbanyak, serta jadual perlawanan seterusnya. Sebelum kita mula, tekan butang subscribe dan aktifkan loceng notifikasi supaya anda tak terlepas berita paling pantas dan panas dari Liga Malaysia. Berikut hasil keputusan Liga Super Malaysia 2025-2026, Minggu 15, Jumaat 9 Januari 2026. Keputusan masa penuh antara Sabah FC lawan KL City FC di Stadium Likas berakhir seri 1-1. Kemudian, keputusan masa penuh antara Negeri Sembilan FC lawan JDT FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi, berakhir 0-1 kemenangan JDT FC. Update Liga Super Malaysia 2025-2026. JDT masih bos Liga dengan 42 mata, jauh di depan dan sukar dicabar. Belakang JDT, KL City 29 mata, Kuching City 28 mata, dan Selangor 25 mata sedang kejar rapat. Bahagian tengah pun panas, Terengganu, Negeri Sembilan, dan DPMM masih bersaing sengit, semua nak naik carta. Zon bawah, tekanan makin tinggi untuk Sabah, Pening, Kelantan The Real Warriors FC, Melaka dan PDRM. Liga makin panas, jangan tinggal update, kita teruskan sokongan untuk pasukan masing-masing. Carta penjaring gol, Liga Super Malaysia 2025-2026 makin panas. Bergson dari JDT, masih raja jaringan dengan 13 gol, diburu rapat Krigor Morais dari Selangor dengan 12 gol. Jairo da Silva ikut menyala dengan 11 gol, Ronald Ngah 9 gol, Safawi Rashid 8 gol. Ajdin Mujagik dari Sabah FC 7 gol, dan Arif Aiman 6 gol. Siapa bakal sapu kasut emas musim ni? Teruskan sokongan, teruskan drama Liga Super Malaysia. Jadi itulah dia, keputusan masa penuh, kedudukan terkini, serta penjaring gol terbanyak Liga Super Malaysia minggu ke-12, ketika ini. Segala yang anda perlu tahu, tentang Liga Super Malaysia ada di sini, Liga M Update. Teruskan sokongan anda, jangan lupa like, share dan langgan saluran ini, sebab di sinilah anda akan dapat berita terkini dan paling pantas tentang bola sepak tempatan. Jumpa lagi dalam update seterusnya, geng.